Jangan lupa ya guys, subscribe channel Sepak Kuda 97. Oke. Dia tulah di kayu. Masa depan cerah, harta berlimpah, utang tak ada dah. Kurang utang banyak kawan. Tapi lo galak crazy rich orang. Tapi crazy rich tu macam nak hati lo dan. Rich orang dia macam. Namam bah. Baim 1 juta. Sungguh ni mimpi dah. Tu dia ganteng. Dulu 1 juta tu. Gindu dalam tanah ayam. Kecilnya hutang. Untuk nambang dalam sahur aja. Tambah ada cali ke kambang sahur tindak. Dulu 1 juta. Pemantari nang ganteng kecil itu cik. Atau kewari kecil. Ini hutangnya. Utang 1 juta ya. Ini si Indo Pantari 4 juta ya. Tidak ada kabar salah. Awak niatnya no lah. Ampun ini. Kakak lah gua. Utang lah banyak lem. Jangan kaduang lo, galang lo kita Niko, kau basuh dan bantu iku. komentari lo. Ngarong nyanyi ya. Bau utang banyak pitih tak ada. Pada hari itu lah kan. Agak boncik dan nepon tak utang 1 juta. Tapi tak lagi angkat telefon. Aduh macam tu. Bener lah dan lo. Oh. Oh. Enggak om. Aduh dah kau. Dua kau ah. Banyak apa tu? Panjang lo ni om ni. Banyak mana lah kau? Utang ada ni om. Utang. Mudah lo lah utang ah. Pajana minta galang galuang. Oh, pajanan ngok petang. Jual senang anak bini nyo. Yo, kalau enggak dapat tu enggak ada dong. Itu lah cik. Memang barang utang kau. 1 juta oh. 1 juta. Kamu dah kasih apa utang? Kau makan tu lah. Kata kamu encik. Iya. Alah sama tempat utang awak nak crazy rate ya. Orang kaya gilo nyerang ya. Minta hari ni om. Aneh minta lo dari hari ya. Enggak lah, badan bangkai kadang lah ya. Bro encik. Aku tadi senyap dulu ni awak. Itulah no perniagaan sini berapa lama kayak ni. Kalau awak lah sagar no jadi sagar tu. Iya itulah bro. Awak Utang panjang lah. Utang 1 juta. Sabu utang ayo, juta ya. Sama telepon no. Bayar cara datang ke rumah. Sagar lo. Mengapa mana sini lo? Bagi dia tak bro. Mentari ya, bu. Mana ya? Biasa lah. Sesuai Kau tahu dulu di bawah 4 doang. Acara mesra-mesra. Apa untuk pacaran lebih? Kena kepan. Kamu sini tadinya. Pajalan lah lagi. Jalan lo bagan dia tangga. Main Cedera tangan pakai. di tangan deh. Tidak. Adikku. Awak tadi kan seorang sikonya. Itu menunjukkan kajurakan 1 juta. Kira. Kita sabu tadi ke? Itulah. Juta lah. Itu berutang tak? Itu lo kan jadi pikiran saban. Cuma tidak lama. Lambaran lo lama kapai ikan tidak lama. Lo akhirnya tambah tidak lama. Tidak dulu. Panik payahnya pengen lupa jadi itu. Alah cara rupanya lah. Ya, mau yang dari ya.
Ya, lacuk tu telefon lah jangkit. Tu kurang ni WA yang setan je kan pada. Kita nak pilih je. Itulah nak elok ni kecek awak lah. Tu dia. Dah 20. Sini kan Iwan anak ada orang di kampung kan yang crazy rich sepunya. Dah ada menteri. Dia ada ide. Ada. Mari tengok satu. Ada duduk tunggu. Mau. Suak. Lah. Dia kena. Kini keli. Dia tu je. Lah kena rumah kini jangan ngalai rumah mah. Ada. Orang kayu. Mengangur rumah Dia pun nak dapat lah. Lah ide kadang kan. Shalom. Assalamualaikum. Musibah baga. Ganteng bahasa salah tak? Salah. Masih ada ya Bang Ganteng. Crazy Rich. Iya, orang kilo kayu. Kayak kilo. Kayak kilo. Soalan channel gini bego. Oh, aku itu ya. Tapi biko bagi channel kami hilang-hilang. Dah tumben lo. Sekali kamari tipu. Kami kan baik silaturahmi kemarin ya kan. Tapi Kau dapat pembukaan. Kan. agak lain lo rumah-rumah paling. Enggak apa, negara channel kan apa kan? Channel. Buka, makan kan ada buka. Ada. Petang lo buka. Petang, entah ada buka karena ada lain itu. Itu gini ada di mana? Makan, pipiran lah dua kan 1 juta. Adik kurang 1 juta satu lain. Jadi kan masalah ayam. Anak apa petang lo aja? Ayam telur telur. Bikin itu masalah ayam itu kan perang dulu. Kita satu. Ayo dah. Awang tu lah dia mengucap. Jangan salah juga kan, awak kan pemuda yang rajin berolahraga. Dia ada kejuaraan kok orang membeli sepatu di sana. Jadi faktor pendukungnya itu kan. Mode mal patu nak boleh juta satu itu. Dia dari Jerman ya. Aku dah masuk minggu awal gitu. Adik abang ni nak minta kalung minta galang galang ameh. Ndak diturikan kandak ditinggal ni wak beko. Beko nak lo jadi nikah dengan ibu bang adik bang kau dah. Jadi barang ni pada lu Sekitar 1.100.000 lah bang untuk melancaran misi bang untuk adik bang ni nah. Nak nampak dia ni. Antari juta satu je. Indo juta satu. Haji Bain juta satu dah. Sungui juta satu dah. Macam mana ya? Utang 6 patang 1 juta surang lo apa ya? Wah, ini kami nang utang 1 juta lama ni kami bayar sekali. Kontan kena bayar, kayak itu ya? Yo. Ayo mana aku bayar tu? Yo. Percaya nak kan awak Pak. Dari berapa juta satu ya? Lah. Kira lo. Kena. Aku ada yang bayar sekali juta. Oi. Wah. Bayar tak juta kali. Lah. Asal lu dengan celi aku. Pinjam bisa. Dan ni. Yo, boleh. Tak, kasih dia Lah. Kali lah dia. Hindu leh. Kami mah. Tuh. Yo lo. Oh, Indo ya lo ya. Yo lah. Kami utang. Kita satu. Lah. Kita satu karena kami utang Ya, jadi. Ada cerita sekali. Ya. Utang betang ya. Nas tawa. Tolong lu bang. Dia ya. Tengok leh. Semua itu ada. Tapi misi dia. Si menaklukkan adik abang ni. Ragu dia. Pak bayar lunasan kali bang. Bayar lah. Kini yo. Bayar lah. Yo. Lunasan kini.
Baik ni sang beli kau. Oh, bayar juga sejuta lunas ni ha. Jadi tulaknya bang ha. Terima buat. Terima lah bang. Kau juga iya. Selamat. Ha, Selamat. Kasih bang. Awak macam tu kan? Orang you lah. Iya lah. Sepatu ni nak apa? Jadi tapi Ya. Lanjut aktivitas. aktivitas kau kan. Untuk masa depan lah. Ayah pun dah jadi orang kayu. Itu rumah kayu. Tak. Dia dah Baik beli tang em. Oh iya. Tahu saya tu yang Tak Kasih lagi. Tak boleh. kau ambil kan lah. Kalau kita cerita ya. Jadi utama tinggal serta kan? Nah, 1,000 tak ambil lain. Nah, beli juta. Ini kan tadi juta satu tak? Kan? Nah, Kami beli beli juta juta. langsung. Kan tinggal 1 juta. Ya kan? Ada lagi nilai. Kasih banyak. Ajar yo. Ya, lu. Kan kesini kan ganteng. Ya kan? Siap. Kami. Crazy Rich. makan Satu kami ya. Assalamualaikum. Aduh, salah tu. Tak sejuta. Banyak lu juta satu. Bayi sejuta tinggal satu je ya. Ay, nak kalera pariman ko mah. Tadi alu aja deh. Lalu cek. Entah dia apa dia tu mah. Ini Piti dia nya nani puta-puta di kiro eh. Abi tidak nak. Ay, lah nak biawak eh. Ada yang sakit tapi pajak tu yang sakit ya. Ay, ya Allah. Kayu ni ya. Piti banyak. Hutang banyak. Ikan ni hutang lah. Buruk action tu setan langsung. Ada mengeceknya baru. Itu teh bang, tuh adik bang ni nak minta kaluang nak minta galang. Kalau adik ni mangal. Tunggu tu. Biar je saganya tu. Ya, sudah ini lah kau sesat kau tu. Yalah pandai mapan. Asu pada lu lagi. Sekitar 1.100.000 lah bang untuk ngurus beasiswa bidik misi. Alah, senang. Alah. Jangan lupa ya guys, subscribe channel Sepak Kuda 97. Oke.